Kami dah tak ada ayah, tapi kami masih ada orang yang sayang dan bantu kami. Terima kasih tak lupakan kami. Semoga Allah SWT beri syurga kepada semua yang bantu kami. Berkenaan dengan Pusat Tahfiz Anak Yatim As-Siddiqi ini, kita menawarkan pengajian secara percuma lah kepada anak-anak yatim yang fakir miskin di kalangan asnaf secara percuma, dan mereka boleh mengikuti pengajian di sini, tahfiz sepenuh masa, berasrama penuh, dan begitu juga adanya pengajian-pengajian yang berkaitan dengan akademik pun ada. Yang insya-Allah sasaran kita khatam pelajar ini mereka habis 30 juzuk Al-Quran ketika mana umur mereka 15 tahun. Hari ini saya dah doa, semoga orang yang bantu saya Allah sayangkan dia. Amin ya rabbal alamin.